Ira. Hai, saya Syizi. Akak, Uji boleh menyanyi tak? Menyanyi? Kita datang sini bukan nak menyanyi. Ni semua sebab uji tau. Habis tu, kalau tak nak nyanyi, datang buat apa? Uji. Yes. Sorry saya kena bawa dia sebab kat rumah tak ada orang jaga. So dia minat abang. Abang Black tahu tak? Hari ni hari jadi saya sama macam Abang Black. Kejap. Okey, tak apa. Awak pergi sana, biar dengan saya. Ini apa ni? Awak buat apa ni? Adik duduk sini, main abang tu lah, abang. Abang Black nyanyilah untuk kita. Betul ke minat kat Abang Black ni? Betul. Duduk, Abang duduk. Black, please. Duduk. Mak duduk. Okey, Abang Black nyanyi kejap awak tunggu kejap saya layan adik awak kejap ya. Birthday yang keberapa tahun? Bila? 9 tahun. Oh, 21 hari bulan 12. Ha. Kalau 21 bulan ke 9, Abang Black ke 29 tahun. Abang Black nyanyi ya. Okey, nama awak siapa? Syizi. Sezi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sezi. Happy birthday to you. Okey, potong. Yeay. Meh, Abang Black. Suap lah birthday girl. Semoga menjadi anak yang solehah. Okey, ni akan nak nyanyi Alright. Nak nyanyi lagu apa? Saya pun prepare last minute sebab saya baru tahu semalam dia bagi tahu ada abang hari ni. So saya main datang je. Boleh sambil pegang lirik apa? Boleh. Oh, datang nak bawa adik lah ni. Peminat Rumah kat mana? tegar. Makat selayang. Selayang. Waktu ku kucup keningmu, perlahan kau lepaskan regangan tanganku. Aku lihat kau menangis. Okey. Awak memang tahu akak boleh nyanyi ke tidak? Boleh. Sedap ke dia nyanyi tadi tu? Boleh lah. Boleh lah tu macam tak boleh. Okey, nak abang bagi ni satu CD. Ni lagu baru tu Anugerah Terindah. Ni boleh dengar lagu ni. Hadiah, birthday present. Birthday present. Ni makan asam tak? Tak. Tak makan asam apa lagi abang nak bagi Akak awak tak boleh nyanyi lah. Tapi cakap thank you sebab dia nak bawa datang sini. Thank you Kak sebab datang uji datang sini. Okey, tak apa. Terima kasih Jom. Ni kek ni awak bagi Abang Black ke apa ni? Jalan bang. Okey, bye-bye. Siapa nama tadi? Syizi. Syizi. Bye-bye.